Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke channel Cikgu Offroad. Cuma hari ni agak istimewa sikit di Pos Bala sebab ada macam-macam aktiviti. Tadi ada aktiviti pertandingan pakaian tradisional. Kemudian di waktu yang sama juga ada aktiviti pertandingan sepak takraw. Dan malam ni ada pertandingan karaoke. Memang 1, 2 hari, 3 hari ni memang cukup meriah di Pos Bala. Anak-anak muda semua berkumpul, baik yang lelaki, baik yang perempuan, baik yang muda, baik yang tua. Dan suasana ni aku rasa tak pernah tengok lah. Sebab ni anjuran orang kampung sendiri. Selalunya kalau majlis-majlis permainan macam ni, persembahan macam ni, selalunya anjuran daripada NGO ataupun daripada wakil rakyat. Tetapi kali ini anjurannya ialah daripada orang kampung sendiri. Inisiatif daripada kampung sendiri. Betul tak, Irene? Yang ni bukan daripada mana-mana. Yang ni orang kampung sendiri yang anjur kan? Yang ni Irene, anak murid aku. Sekarang dah tingkatan 2 di SMK Seriwangi. Ini cuti lagi? Cuti sekejap je, nanti balik. Balik cuti panjang. Balik hari ni. Tengok dah besar panjang dah dia. Dulu kecil je, sekarang dah besar panjang. Inilah Irene Okey. Ni kita panggil apa ni? Pakaian tradisional Khmer. Oh, dia panggil ada nama dia khusus tak? Kita panggil apa nama ni? Ni kenapa? Cawet. Ni kenapa ni? Ni kenapa ni? Gambar. Padahal. Sabar padahal. Irene ada. Ya Allah, lamanya tak tengok Irene. Nombor ikut. Nombor. Jadi, gilek. Masih obat eh? Nombor 6 ni dah nak. Nombor 6. Dia jadi. Betul lah, Irene nombor. Nombor berapa Aloy? Aloy nombor 4. Nombor 5. Nombor 5 dah. Nombor 4. Aduh. Bayar sama ya. Nombor 4. Hello nak. Tunggu malu. Untuk saksikan ke-99 di demo sekejap 3 minit ke 6 minit ke cukup lah. Okey, ya dah baru ni melakon ke Nakau lah nungtui. Kena Kamal. Ye hiwe. Kau cabet. Yad madu lah. Lepas suek madu. Kawal madu. Yad lah madu. Je lah senyum lah. Senyum manis. Okey. Ci megagi do. Perne lah apa tu. Nombor yang ke lah teh. Kan. Pas nak war madu madu. Okey, perne majuri tu terhot. Kau dulu juri. Okey, lepas nak baru hawek lah megagi do. Okey, megagi do. Dan terus lakukanlah elok tema yang game. Tema game padi ke tema selalu rangku belkes ke dan ceritalah berkenaan dengan tema yang haberci belate marok minit nak lah ikut kemampuan ria lah. Setelah nak maka berakhirlah punya tema dan undur kata ada ibu-ibu, bapa-bapa, abah-abah, adik-adik, kenun-kenun, belok-belok, menai-menai kerana setia menanti untuk sama-sama saksikan acara pakaian tradisi kejulung kali pada sempena sambutan Hari Malaysia Madani tahun 2025
jadi istilah hari dalam sejarah. Tepuk gemuruh untuk semua, untuk diri sendiri. Tepuk gemuruh untuk semangat Pos Bala bersama guru-guru SK Bala. Ya, untuk diri saya tak tepuk ke? Terima kasih. Terima kasih tak terhingga. Okey. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput peserta pertama kita pada petang ini untuk menyampaikan persembahan pakaian tradisi Selamat lengah. Kemudian out long bakar. Slow je dan otak je selalu senyum bawah. InsyaAllah lah narugab nak bagi dapat nak ikor. Apa lah jotek je. Yo lengah te masih dah menung ipu senang. Terima kasih lah masih dah nak. Atau hak dek cacut agak daduk mati. Okey. Setakat Saudara Kamal membawa persembahan Pak Balai itu. Dipersilakan.
Nasib baik tak masak tu, kalau dah masak saya makan dulu. Okey, terima kasih kepada adik Nusi. Seterusnya saya menjemput adik Nur Airin untuk menyampaikan persembahan makan kenema lain aktif. Dipersilakan. Terima kasih. Joget boleh joget.
Duit? Okey, boleh lah. Diminta pada ibu ke boleh bergambar bola tanpa final kebo. Harap bersedia ke padang untuk kala. Ayap po gamel-gamel hari-hari. Selamat hari apa? Hari jaga. Okey. Sekali lagi. Okey. 1, 2, 3. Selamat hari jaga.